Ada rider-rider yang masih belum ada full face, yang tengah mencari-cari full face apa yang selesa, design cun, harga tak mahal, yang paling penting brand original. Kita ada LS2 Rapid 3. Ada yang plain colour, ada yang corak. Colour gloss black, ini memang hot selling lah. Gloss black ni sebab ramai budak-budak muda. Jadi bikers muda-muda ni dia suka pakai yang warna-warna plain colour ni. Punya shape lagi nampak macam lagi mahal lah. Matte black ni memang ramai gila nak ni matte black ni. Sebab apa? Sebab colour dia memang senang matching dengan semua jenis colour motor. Design yang agak simple tapi cun. Dia ada unsur-unsur warna grey, black dengan silver. Yang ni paling cun. Kaiju pakai strap, bukan pakai D-ring. So helmet ni kalau nak pasang tekong boleh, tak ada masalah. Korang buka je padding, pasang je dekat ni sebab dia ada slot speaker. Dah siap dia punya lubang dah. Okey, untuk harga dia saya tak nak beritahu sini. Kau tekan beg kuning. Kau dapat apa? Tekan dekat beg kuning sekarang.